kita masak tauco tapi versi dia up sikit, ada kelas sikit. Okay, macam mana cara dia? Jom kita start. Mula-mula tuan-tuan dan perempuan kena panaskan dulu, tumis dulu bawang putih, bawang merah, serai, halia. Okay, kita tumis sampai dia naik bau. Seterusnya kita akan masukkan pula tauco. Okay, ni tauco kisar. Kita masukkan dalam 3 ke 4 sudut makan, gantung berapa banyak ayam tu ya. So masukkan air sikit, so masukkan ayam tu. Ni versi express tapi dia up sikit. Kalau tak banyak masa pagi tu kau terus campak je ayam tu ya. Tapi masak dia kena lama lah, bukan 5 minit 10 minit. Ni memang kena masak dalam 20 minit ke 30 minit. Lepas tu kita masukkan lagi air. Okay, sebab kita nak bagi ayam tu masak kan. Lepas tu tuan-tuan perempuan kita akan masukkan pula dia punya sayur-sayur. Okay, ni dia punya lobak. Lepas tu kita masukkan pula lada bergala dia, yang color paling merah habis. So pakai je color hijau dengan color kuning gold macam tu lah. So kita kacau sebab nanti rasa dia akan rasa macam lada bergala tu lah ada ke sesuatu yang kelas sikit tu. So kita akan masukkan pula minyak bijian untuk bagi rasa dia dengan bau dia lebih aromatik. Okay, ni hasil dia semua. Cuba